Assalamualaikum and hello kawan-kawanku. Pomo sangat. Okay, alright guys. Aku nak ucapkan selamat tahun baru hijrah kepada seluruh umat Islam. Alright. So, hari ni aku ada kisah seram yang berkaitan dengan rumah mayat, ataupun lebih dikenali dengan bilik mayat. Alright, korang kena tengok sampai habis ni, sebab ini adalah berkaitan dengan bilik mayat. So boleh meremangkan bulu roma korang mungkin. Okay, nak dimulakan cerita. Ini cerita daripada seorang perempuan yang bernama Aisyah, bukan nama sebenar. Dan dia menceritakan tentang pengalaman ayah dia bekerja di bilik mayat. Ayah aku bekerja sebagai petugas hospital selama 40 tahun. Dalam bertahun-tahun bekerja, ayah pernah ditempatkan di unit kecemasan dan pernah juga menjadi tenaga pengajar di sebuah sekolah latihan kesihatan. 10 tahun terakhir sebelum bersara, ayah mohon untuk ditugaskan ke dalam unit postmortem. Bila cakap pasal postmortem ni, dah tentulah melibatkan orang yang dah mati. Masa ni aku baru habis SPM dan tugas baru ayah membawa kami sekeluarga ke sebuah hospital besar di pantai barat Semenanjung Malaysia. Aku masih ingat lagi, hari pertama ayah aku bekerja dengan rumah mayat. Bau mayat punyalah kuat sampai arwah mak aku ni tak bagi ayah aku masuk rumah. Kena mandi air limau nipis ke air lemon ke apa entah, baru hilang bau tu. Tu pun baju seluar semua kena bakar takut kena badi mayat. Anyway, 2 tahun pertama buat postmortem work, tak pernah encountered sebarang kejadian pelik dan menyeramkan. Walaupun tengah malam buta dan sebagainya lah, tak pernah sama sekali. Tapi pengalaman pelik terjadi bila masuk tahun yang ketiga. Ada satu hari ayah ditugaskan ke highway kerana ada kemalangan melibatkan sekumpulan mat rempit. Okey, masa tu dalam pukul 1 pagi lebih, jalan raya penuh dengan serpihan-serpihan motosikal, darah dan anggota-anggota badan yang telah lunyai, dah hancur, korang tahulah macam mana. So berpuluh tahun kerja kat hospital, setakat tengok perut terburai, otak pecah tu perkara biasalah buat ayah. Pagi tu ayah ingat buat kerja macam biasalah, kutip body parts atas jalan untuk buat postmortem dan siapkan untuk dihantar ke waris. Kumpulan yang bertugas menguruskan kes kemalangan tu digemparkan dengan penemuan seorang mat rempit yang masih hidup. Bayangkan ada mat rempit yang masih hidup, bunyi macam tak ada apa kan? Ingat dia elok je kan? But the thing is, mat rempit tu badan dah tinggal separuh dengan isi perut yang dah terburai atas jalan raya tu. Kata ayah lah, mat rempit tu orang Melayu dalam usia lingkungan 20-an macam tu. Bila dah tengok keadaan macam tu, orang faham lah mamat tu just tunggu masa je untuk meninggal. Jadi petugas tu bisik lah dekat telinga dia, ajar dia mengucap apa semua. Tak tahulah nak cakap ni kelakar ke apa ke, bila ada orang nak ajar dia mengucap, mamat yang dah nyawa-nyawa ikan tu tiba-tiba minta rokok. Rokok. Katanya dengan suara terketar-ketar. Siap buat isyarat lagi, rokok ada rokok. Jadi dekat situ semua berpandangan antara satu sama lain. Apa hal ni? Rokok, mamat tu minta lagi.
Bila orang cakap dah tak ada masa, dah nak mati, bawa-bawa lah mengucap, Mat. Korang tahu apa Mamat nak mampus tu cakap? Utuh lah, rokok, aku nak rokok. Nak kata bukan Islam, IC tengok terpapar ada nama Islam situ, Sipolan bin Sipolan. Jadi sebagai menghormati permintaan terakhir lah kan, dinyalakanlah rokok lah, letak dekat bibir dia. Mamat tu rasa lega. Masa sedut je rokok tu, isi-isi yang dah terdedah tu semua bergerak-gerak. Bila dihembus, ini ayah memang tak boleh lupa lah. Paru-paru Mamat tu meluncur keluar dari bukaan kat bawah tu dan gelongsor ke tengah jalan. Semua melompat-lompat takut terpijak. Mak rempit tu mati lepas dapat sepam je rokok tanpa sempat mengucap kesian. Mungkin dia happy kot mati macam tu. Melihat kejadian paru-paru sliding tu buatkan ayah aku ni terus berhenti isap rokok. Kerja ayah bukannya bermakna deal dengan mayat je. Ayah aku juga kena naik court bagi statement tentang postmortem. Biasanya lah kan, melibatkan kes jenayah lah. Salah satu kes ayah kena bagi court statement pasal seorang perompak yang mati kena tembak dengan polis. Disebabkan trial tu pagi, so tengah malam sebelum tu ayah dengan seorang pembantu dia, seorang asisten dia buat postmortem mayat penjenayah tersebut. Mungkin ada yang familiar dengan term rigor mortis, yang mana anggota badan mayat mengejang lepas beberapa jam. First timer lah boleh tersalah anggap mayat tu bangun jadi zombie. Well, malam tu masa tengah potong sana, potong sini, tiba-tiba tangan mayat tu pegang pergelangan tangan asisten ayah aku. Punyalah kuat mayat tu genggam sampai menjerit pembantu ayah aku. Oi, tolong aku. Kenapa ni? Dia hidup lagi ke? Ayah aku cuba tolong leraikan genggaman tu tapi memang tak boleh. Macam dah kena lock tangan asisten ayah aku tu. Cuba congkel pun tak boleh juga. Nak tak nak, terpaksalah potong jari jemari. Jari pertama potong adalah ibu jari. Ayah potong dengan penuh teliti, dengan penuh kelembutan lah, dengan pakai surgical blade yang super tajam tu. Tiba-tiba ayah aku melompat. Rupanya mata mayat tu dah terbuka, siap muka dia toleh dekat ayah aku. Pembantu ayah aku ni menangis-nangis, dia cakap, ayah suruh bertenang ni, padahal lutut pun dah goyang, Mat. Rigor mortis ni ikut kefahaman ayah lah masa tu. Mayat je stiff je, tapi kenapa pula bila ayah pusing bilik mayat tu, mata kepala mayat tu ikut sekali. Ini bukan rigor mortis ni. Ayahku terus laungkan azan, berselang Al-Fatihah 3 kali. Pembantu ayah tu orang India, so dia pun adalah baca-baca sikit waktu tu. Tiba-tiba kepala mayat tu terangkat. Sudah. Pembantu ayah dah meraung-raung. Ayah cepat-cepat tolong pembantu dia, sentak, barulah tangan asisten ayahku terlepas dari genggaman mayat tu. Apa lagi, diorang ni terus keluar bilik mayat tu. Masa tu ayah dah suspek, mesti orang tu ambil dadah or something yang buat jantung dia berdegup dengan kadar yang amat perlahan. Sebab pernah ada case study dulu dekat overseas, mak pet kena tanam hidup-hidup sebab ingatkan overdose, tapi rupanya hidup lagi, babe. Sebab dadah tu lah punya pasal. Jadi mereka pun kembali ke bilik mayat dengan beberapa orang doktor dan pembantu lah. Kata ayah aku, masa masuk semula dalam ruang bedah tu, mayat tu dah tak ada atas tempat bedah tu. Korang faham? Semua orang panik. Bila pusing baru nampak sekujur tubuh terbaring betul-betul sebelah tempat dibaring tadi.
dia macam teralih. Bila periksa blood content, tak ada sebarang trace dadah pun dikesan. Sebab masa tu tak ada lagi AV recording. Report berdasarkan verbal account orang tak pandang sangat lah. Mayat tu kemudiannya disahkan betul-betul dah mati sebelum bedah lagi. Ayah jadi lega lah sikit. Mana taknya, kalau mendiagnos orang hidup sebagai mati, siap buat postmortem lagi, boleh kena jail. Bukan buat main-main. Ayah pernah jugalah ditugaskan untuk menguruskan kes orang kena hukum gantung. Kerja ayah senang je. Jadi second confirmer selepas doktor mengatakan ya, orang ni dah mampus. Jadi dah tentulah sebelum nak putuskan benda-benda macam tu, kena check dulu. Untuk hukuman gantung pula, ayah tak terlibat sama pun sebelum hukuman dijalankan. Maknanya dia tak tengoklah orang tu di saat-saat sebelum kematian dia. So ayah pun standby kat bilik mayat. Masa orang tu digantung dan disahkan mati oleh doktor yang bertugas, mayat dia akan dihantar ke bilik mayat untuk disahkan buat kali yang kedua dan kemudian diuruskan seperti biasa. Jadi beg mayat atas troli pun masuk ke bilik mayat. Sebelum ni ayah tak pernah lagi tengok mayat orang kena hukum gantung. Tapi apa bezanya pun dengan orang mati yang biasa, orang mati yang lain. Mati aksiden, perut kepala terburai, pecah semua pun dia dah tengok. Jadi ayah tak ada benda sangat lah kot. Tak takut sangat lah dengan mayat yang kena hukum gantung ni. Ayah pun buka lah beg. Ayah buka beg, ayah tengok je muka. Kata ayah masa tu, dia nak pingsan. Mata mayat tu terbuntang sampai terkeluar dari soket. Terkeluar dari mata ni, terkeluar dari soket dia. Mulut ternganga dan lidah ni terjuntai sampai ke dada. Panjang mat. Lidah apa tu mat? Since tu first time lah ayah tengok kejadian yang macam tu. Ayah tak tahu sama ada itu adalah normal untuk pesalah hukuman gantung ataupun tak. Ayah dan pembantu dia lah menyiapkan mayat tu. Mata terjojol dimasukkan balik dalam soket. Lidah terjulur panjang digulung-gulungkan balik masuk ke dalam mulut. Untuk pastikan lidah tu stay dalam mulut, satu tali diikat dari bawah dagu ke atas kepala. Terakhir, darah yang keluar dari hidung dan telinga dibersihkan juga. So far so good. Bila dah selesai, mayat pun disimpan dalam peti sejuk sementara menunggu tuntutan waris. Ingat tak ada apa dah selesai. Pejabat urusan bilik mayat ni betul-betul sebelah tempat simpanan mayat. Masa tengah masukkan report semua, tiba-tiba terdengar suara orang menangis dari sebalik dinding. Dari bilik dinding sebelah adalah bilik mayat. Dalam pejabat ada tiga orang, termasuk ayah lah. Mula-mula masing-masing buat-buat tak tahu je lah, buat-buat tak endah je, apa tak lantak. Tapi bila dah berpanjangan, bila dah berlarutan, semua tak boleh buat tak endah. Salah seorang dalam bilik ni, pemandu ambulan pandang ayah. Din, kau tak payah cakap apa-apa. Kata ayah aku ni lah dengan tenangnya. Dalam hati tu, Tuhan je lah tahu. Punyalah debar. Makin lama, makin kuat pula nangis tu. Diorang tak tahan dah. Kata ayah, benda tu siap cakap macam ni. Maafkan aboy, ampunkan aboy. Macam tu lah. Nak kata orang ni main-main prank kat bilik mayat, mustahil. Siapalah yang sanggup buat prank kat bilik mayat? Orang gila pun tak sanggup mat. Duduk seorang-seorang dalam bilik mayat. Jadi faham-fahamlah suara siapa tu. Sekurang-kurangnya semua orang kat pejabat tu dengar. Bukan dia seorang je. Mereka kat pejabat teruskan kerja, buat kerja macam biasa. Masa nak balik tu, masa nak keluar bilik tu, raungan menangis masih berterusan.
Jabat terletak dekat hujung koridor bilik mayat. Jadi kalau nak belah pun kena lintas bilik mayat dulu. Kan kat sebelah je. Pintu masuk tempat simpan mayat jenis yang ada 2 bahagian, yang mana setiap pintu ada tingkap kaca kecil. Niat kat hati tak naklah tengok langsung tingkap kaca, tapi dah curious sangat, dah buatkan ayah aku tak dapat nak tolong dari usha je kat dalam bilik di simpanan mayat tu. Ayah aku nampak ada seorang lelaki berbogel sedang meratap di salah satu pintu peti sejuk mayat. Dan ayah aku pasti sangat fridge tu simpan mayat orang yang kena hukum gantung tadi, baru diuruskan tadi. Kawan ayah yang driver ambulan dah pecut dulu. Tengok member dah mencecek, ayah dengan seorang lagi member dia lari lari tak cukup tanah. Lepas uruskan pengembalian mayat hukum gantung tadi kepada waris, ayah tak buat lagi dah tugasan orang kena hukum gantung. Dah serik Menurut kata ayah lagi, gangguan ni kalau nak diikutkan tak banyak sangat dekat wad. Salah satu sebab kenapa ayah minta tukar ke unit postmortem pun sebab tak tahanlah dengan gangguan-gangguan paranormal dekat wad-wad hospital ni. Kata ayah zaman sebelum 2000-an tu, pekerja-pekerja 3D yang kebanyakan imigran dari Indonesia dan Bangla ada sign kontrak yang mana kalau diorang ni terbunuh atau mati kat Malaysia, sama ada sakit ataupun aksiden kat tempat kerja, mayat diorang ni akan didermakan kepada pihak hospital. Kalau nak bawa balik negara diorang pun kena bayar lebih lah. Memandangkan kos bawa balik mayat lagi tinggi daripada diorang datang tu, majoriti ramai yang green light hak mayat dijadikan bahan untuk mengajar budak-budak medik. Ada satu kes yang mana seorang pekerja kontrak Bangla mati time dia bekerja kat Malaysia. Bukan sebab dihempak batu konkrit ataupun jatuh dari construction site, itu kes biasa. Tapi ni disebabkan denggi berdarah. Seperti biasa, ayah aku uruskanlah mayat Bangla tu bersama dengan asisten dia. Time dah siap nak usungkan mayat dekat bilik mayat tu, seorang nurse perempuan tiba-tiba pengsan, jatuh. Semua kat situ suspek overwork lah ni, sebab nurse kan shift berjam-jam. Jadi dikipaskanlah sambil cuba bagi sedarkan semula. Dah sedar tu, tiba-tiba dia kena histeria pula nurse tu. Terjerit-jerit sampai tangan ni tutup muka. Orang cubalah nak tenangkan, baca surah apa yang patut. Adalah kawan ayah seorang ni, staf hospital juga, yang tinggi lah ilmu agama dia. Kawan ayah ni tanya, nurse, cuba bagi tahu, awak nampak apa? Tu ada pocong. Jadi semua orang pun pelik. Mana pula pocong ni datang? Dah lah siang-siang terang benderang pula. Nak datang lah, datang lah malam-malam. Nurse, cuba tunjuk kat mana. Tunjuk je, jangan takut. Tu kat belakang Cik Nafi. Kata ayah, bulu tengkuk punyalah meremang macam nak terapung je rasa. Nafi, kau jangan gerak Kau duduk je kat situ diam-diam, kau still je kat situ. Masa ni, kawan ayah menjauhkan diri daripada ayah. Walaupun tak nampak pocong kat belakang, tapi bila ada orang cakap belakang ayah ada pocong, seriously, ayah cakap, ayahku dia boleh rasa macam ada satu haba yang kat belakang dia boleh ada rasa something. Semua orang kat dalam ward tu dikeluarkan, termasuklah pesakit semua. Tinggal hanya ayah, kawan ayah dan 2 orang lagi. Jadi kawan ayah pun perlahan-lahan pergi ke belakang ayah, menerkam. Kata ayah, dia rasa belakang dia ni macam kena sepak. Tak tahulah siapa yang sepak, tapi ayah
Tapi ayahku ni terpelanting kat depan. Pegang. Suara-suara kawan-kawan ayah tu menjerit. Bila dia putar je badan, nampak kawan ayah aku ni lah tengah genggam rambut makhluk yang panjang, hitam, tengah tercangkung. Lagi 2 petugas pun pegang kepala makhluk tu. Okey, part ni kata Aisyah, aku tak nak percaya, atau aku tak tahulah nak percaya ataupun tak. Tapi ayah aku cakap muka makhluk tu sebiji macam bangla yang mati denggi tu. Just rambut je lah yang panjang. Agaknya the whole scene was too much untuk ayah aku. Dia pengsan. Sedar-sedar je dia dah ada kat atas katil. Nasib baiklah dia pengsan dekat hospital. Kata ayah, kawan dia cakap, bangla tu lah, entah apa benda dibelanya bawa masuk kat negara kita. Hai. Ahmad Syam, cerita first. Ada seram ke? Okey, kita lanjutkan untuk kisah seram yang kedua tentang villa. Bukan villa Nabila, tapi ini adalah villa yang lain, villa sewa. So, kisah ini dihantar oleh Bunga, bukan nama sebenar. Dia cakap kat sini, maaflah kalau cerita aku ni terlampau panjang. Harap korang setialah mendengar cerita aku sampai habis. Dan ini adalah pengalaman seram aku yang pertama kali aku alami sendiri. Digelak. Okey, cerita aku bermula sejak aku nak memulakan latihan industri ataupun praktikal, senang cakap, di salah sebuah syarikat di Damansara. Aku dan 3 rakan aku, iaitu Maya, Weni dan Indah, jadi kami 4 orang, berhasrat untuk menyewa rumah di sekitar tempat kerja kami lah. Cari, kita orang cari, dapatlah satu villa yang terletak dekat, tak jauh dari tempat kami praktikal. Kami berempat pun berhasrat lah nak tengok-tengok dulu keadaan villa tu macam mana. Sampai je sana, kita orang disambut oleh Kak Dina yang sedang syarat mengandung waktu tu dengan muka yang sangat pucat. Kita orang pun masuk dan ternampaklah 2 lagi kakak di ruang tamu sambil menonton TV. Kak Dina perkenalkanlah 2 orang tu pun sama juga menyewa dengan kita orang dan cukup bulan akan keluar dari rumah. Dari pintu gerbang lagi, kita orang ni sebenarnya dah rasa macam tak sedap hati. Rasa semacam je dekat rumah ni. Rasa seram je. Tapi kami gagahkan juga sebab ialah dekat dengan praktikal kan. Sampai je dalam bilik, kami tengok semua sudut. Kami agak seram lah waktu tu dengan keadaan bilik tersebut. Bilik tu agak panjang, ada katil single dan sebuah almari besar dan tinggi. Nak tahu tu almari apa? Itu adalah almari antik. Dengan tanpa berfikir panjang, kami berempat terus bayar deposit kat Kak Dina, walaupun perasaan kami tu rasa macam tak sedap je. Kita orang masuklah rumah tu pada hari Ahad. Yalah, sebab nak memudahkan kita orang nak pergi kerja pada awal pagi Isnin tu lah. Berebut masing-masing ambil tempat dalam almari, nak simpan segala barang dan pakaian. Esoknya kita orang pergi kerja macam biasa kan. Kita orang dah start kerja, balik je terus kita orang masuk bilik. Tapi kat sini kita orang perasan ada satu bungkusan tepat depan almari dan di dalamnya ada pakaian dalam wanita yang tak tahu siapa punya. Kita orang dah muskil sebab sebelum keluar tadi kita orang dah cek memang tak ada apa-apa barang pun yang bersepah. Hari esoknya pula pintu almari bahagian atas pula terbuka luas. Macam biasalah, sebelum kita orang pergi kerja memang akan cek dulu. Kita orang sangka baik je lah, mungkin angin tiup walaupun tingkap tertutup. Jadi antara kita orang berempat ni, akulah yang paling tinggi, so akulah yang kena tutup tingkap. So akulah yang kena tutup pintu yang dekat atas tu. Sebelum ni kita orang just rapatkan je, tak adalah sampai kunci.
Jap, ada lagi satu cerita kita orang perasan ada air dekat depan almari tu, tapi tengok kat atas siling tak bocor. Start daripada aku kunci almari atas tu lah kita orang mula diganggu. Pada malam Jumaat, hari keempat kita orang tinggal di villa tersebut, kita orang semua diganggu. Malam tu turn aku dan Weni sidai kain. Kita orang siap borak-borak, gelak-gelak kat bawah rumah sambil sidai kain, dan memang tak ada apa-apa pun yang pelik berlaku. Maya dengan Indah pula ada kat bilik. Aku dan Weni masuk dalam bilik lepas selesai sidai kain kat bawah. Masuk je bilik, aku nampak muka Maya dengan Indah senyap dan muka yang amat pucat, macam nampak something yang seram. Aku tanyalah dia orang, kenapa ni korang ni? Pucat je muka, macam dah macam nampak hantu je. Tapi dia orang ni senyap je. Tak jawab pun pertanyaan aku. Selang beberapa minit baru dia orang buka cerita. Masa Maya iron baju dan Indah duduk kat bawah sambil layan phone, dia orang ada dengar suara orang menangis sayup-sayup je dekat sebelah kiri Maya, di sebalik dinding tu lah. Jadi dia orang pun bersangka baik lah, mungkin anak jiran menangis. Tapi bila fikir balik, di sebelah kiri tu memang tak ada rumah yang dekat, jauh-jauh. Maya dengan Indah pun buat tak tahu je lah. Dan suara tu berulang untuk kali keduanya, terdengar sayup-sayup je. Aku pun macam blur, sebab masa aku dan Weni sidai kain, memang tak ada dengar apa-apa bunyi pun. Kebetulan dalam rumah tu hanya kita orang berempat je masa tu. Indah terus buka ayat-ayat suci kat phone dia. Tiba-tiba ayat tu tersekat. Dan yang menghairankan, ayat tu dibuka bukannya dekat YouTube ataupun tempat-tempat yang perlu menggunakan internet. Dan tepat masa tu kami terdengar bunyi geseran kerusi makan dekat tingkat bawah. Kita orang semua dah mula risau. Kita orang semua duduk rapat-rapat sambil baca apa yang terlintas dalam fikiran kita orang. Aku yang terlalu takut ni, aku bacalah ayat kursi sekuat hati aku sambil aku menangis, dan semua pun menangis sambil menjerit-jerit. Disebabkan aku baca terlampau kuat, tiba-tiba kita orang terdengar bunyi gegaran pintu pagar yang sangat kuat. Kita orang lagi menangis dan tak tahu nak buat apa, sebab depan villa kami memang tak ada pintu pagar. Tak lama lepas tu, dua kakak yang menyewa dekat bilik sebelah pun balik. Jadi kita orang terus ke bilik kakak sambil menangis dan cerita semuanya pada dia orang. Rupanya masa sampai je dekat rumah, dia orang langsung tak dengar apa-apa bunyi pun. Jangankan pintu pagar, suara kita orang menangis dan menjerit-jerit yang kuat ni pun dia orang tak dengar langsung. Maya terus call mak ayah dia untuk datang ambil kita orang. Bila tutup je pintu bilik tu dan bila kami nak buka balik pintu, tiba-tiba berkunci. Sedangkan pintu tu kami tak kunci langsung sebelum ni. Jadi bila mak Maya datang, bila pulas je tombol pintu tu, tiba-tiba tombol pintu tu boleh buka. Kami jadi pelik kat situ. Jadi semua pun kenapa ni? Semua jadi blur dan kita orang pun tumpang tidur semalam dekat rumah Maya. Hari esoknya kita orang ceritalah semuanya pada Kak Dina. Kak Dina macam tak percaya nak percaya je. Kak Dina bagi tahu kami yang rumah tu telah dipagar sebelum dia tinggalkan rumah tu. Dan datang pula suami Kak Dina. Kebetulan time tu Kak Dina sibuk kat dapur. Kami pun cerita sekali lagi dekat suami Kak Dina. Suami Kak Dina cakap yang dia rasa bersalah sebab tak pagar rumah ni.
kita orang berempat dah naik pelik Tadi Kak Dina cakap dah pagar, dan suami dia cakap pula belum pagar. Mana satu yang betul pun kita orang tak pasti. Tapi kita orang dapat rasa lah Kak Dina yang tipu kita orang. Jadi esoknya kita orang panggil lah kawan-kawan kita orang untuk solat dan baca Yasin kat rumah. So kita orang pun solat berjemaah dekat bilik. Selepas selesai semua, yang perempuan terus bergotong royong bersihkan rumah sebab rumah tu sangatlah kotor dan seperti tak terurus lah. Yelah, benda-benda macam tu kan suka tempat kotor. Dan ada juga yang masak kat dapur. Yang laki teruskan baca Yasin kat bilik. Habis dia baca Yasin, dia orang terus jirus air Yasin kat seluruh kawasan rumah. Bila dia orang start jirus air Yasin tu, tiba-tiba je blackout. And api kat dapur yang tengah menggoreng tu pun terpadam sendiri, dan seolah-olah ada orang yang pulas tombol api tu tertutup. Lepas tu kita orang ambil keputusan untuk berpindah lah dekat bilik sebelah, sebab kakak tu pun dah pindah, dah keluar. Bila kita orang tukar bilik, kita orang tak alami langsung sebarang gangguan. Mak Indah pernah bermalam dekat rumah kami, dan pada masa yang sama dia mimpi ada budak kecil mati dalam almari antik tu. Budak tu kata yang dia nak berkawan dengan kita orang berempat je. Kita orang percaya yang gangguan tu semua berpunca daripada almari antik tu, sebab lepas je aku kunci pintu almari yang kat bahagian atas tu, terus terjadinya gangguan. Kita orang semua percaya yang almari antik tu ada kisah yang tersendiri yang kita orang pun tak tahu. Sekian, itu je lah cerita daripada si Bunga. So Bunga cakap maaflah kalau tak berapa nak seram, sebab aku hanya nak menceritakan pengalaman yang aku takkan boleh lupakan seumur hidup aku. So itulah dua cerita yang aku boleh sampaikan. Siapa-siapa yang suka kisah-kisah seram, cerita-cerita seram, bolehlah tekan follow, subscribe. Sebab follow free je, free, tak payah bayar pun. Boleh tekan share juga, boleh tekan komen. Kalau korang nak suggestkan cerita, boleh juga, aku boleh cari, tak ada hal. So itu je lah daripada aku. Maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum, kita jumpa next time. Bye.